Kalau macam tu nanti bolehlah bagi tahu dekat malaikat dalam kubur. Saya ni penat. Kalau saya dah hilang penat nanti, saya solat lah. Saya kan sibuk sangat main game. Cakap macam tu Tak ada mood lah nak makan. Jangan bazir, amalan syaitan tu tak? Hanya kamu buatku berdebar lihat wajahmu. Bersabarlah denganku, tak perlu kau keliru. Selagi aku ada, aku bawa kamu ke angkasa. Tanpa haramu bintang tak bersinar, bulan jadi pentas kita dansa. Bawa kamu kelilingi dunia. Bila tiada senyuman manis kamu, aku berenang tercari-cari. Kan ku pastikan jiwa kita bersama. Ceritakan padaku pagi malam kamu. Buangkan semua yang engkau dah tak perlu. Senyumlah semula dan ukirkannya padaku. Manja membuatkanku ala la 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 hai. Ala la 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 hai. Ala la 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 hai. Manja membuatkanku ala la 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 hai. Ala la 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 hai. Ala la 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 hai. Hey hey. Jom. Jap. Macam ni je? Alah, macam ni lah. Macam mana lagi? Tudung tu turunkan, labuhkan. Tudung tu labuhkan, tutup aurat betul-betul. Kenapa? Bukan nampak apa-apa pun. Tak nampak apa-apa. Tudung tu labuhkan, tutup betul-betul. Tutup aurat betul-betul. Jangan macam tu, tak elok. Tudung ni kita pakai bukan sebab fashion. Kita pakai sebab kita nak ikut syariat Islam. Jadi kalau nak pakai, buat cara nak pakai. Jom. Membuatkanku ala la 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 hai. Ala la 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 hai. Ala la 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 hai. Manja membuatkanku ala la 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 hai. Ala la 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 hai. Ala la 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 hai. Hey hey. Sabarlah bidadari hatiku. Dah solat dah? Baru je azan kan? Sekejap lagi saya solat. Takkan nak tunggu isyak baru nak solat? Tak apa, game tu boleh tunggu. Berhenti kejap. Ya, awak solatlah dulu. Sekejap lagi saya solat. Sekarang pergi ambil wuduk. Awak ni kenapa? Awak tutup game tu, pergi solat sekarang. Ambil wuduk. Jemaah dengan saya.